Oke, suka itu jadi jantan mama sampai rumah guys. Alhamdulillah aku kembali sebagai content creator guys. Tengok aku dah prepare ni untuk shoot video portrait, yang ni untuk shoot video landscape. So guys, kepada yang baru sampai ke channel aku ataupun yang dah sampai, tolong check balik button subscribe. Sebab dah lama aku tak shoot video, nanti dia ter-unsubscribe sendiri. Sebab hampa lama tak tengok channel aku, so hampa tengok balik dah on butang loceng. Okay, hari ni apa projek aku? Sebenarnya aku nak pergi hantar mission dekat customer aku, tapi tiba-tiba forklift aku hari tu brake rosak. Tapi brake aku dah siap buat dah. Dah siap tukar AC pump, dah servis master pump. Master pump pakai bilik kita servis. Lepas tu AC pump aku tukar bawah kiri kanan. Dah siap servis lah. Tengok. Lepas tu tiba-tiba geng, yang aku boleh tukar apa semua ni sebab aku punya forklift brake jam. Macam mana brake boleh jam? Aku terbenam hari tu. Lepas tu satu tayar duduk atas tanah, satu tayar terangkat. Bila aku pro tak naik. Lepas tu kelas plate terbakar. Pasal kelas plate lama kan. Aku buka tengok, memang nipis melayang lah. So sebelum tu jangan lupa subscribe, like, comment, share. Let's go check it out. Ini dah kelas plate yang aku buka. Tengok tak ada langsung takut apa mau tak. Yang ni yang aku buka dekat sini lah. Forklift ni model lama, so dia punya tempat cabut pin apa semua bukan dekat sini, dia dekat depan. Malah aku tanya member aku, so aku pun buka, dia ada skru kat sini, tapi kita kena jack fork ni naik atas pakai chain block lah. Sana cakap tu duduk dalam tu, kalau pasal lubang tu lubang tu. Ok, kalau hampa nak repair lah. Ok, mari kita tengok geng. Lama tak buat video dah jadi kekok tu. Ok, mari kita tengok kelas memang betul-betul pakai token kelang spare part pun rugi tau. Macam kita tengok, memang jauh beza lah kan, baru dengan lama. Kacau lah datang ni. Ok, bismillahirrahmanirrahim. Tahu yang ni baru lah, tak mahal mana pun. Saiz sama 11 inci. Tengok, boleh tengok lah perbeza sobat. Hak ni dia ada takut lah. Memang nampak rupa kelas lah. Ni memang meracau lah. Kalau hampa nak tengok pelik tak pelik tu, tengok dia punya tu bulat ni, dia duduk dalam, tapi bulat ni dia dah makan, terhakis lah. Tengok belah sini pula tu, kiri kanan memang kholiau lah. Allah Akbar. Ok, so boleh tengok perbezaan lah. Sebab tu kelas jadi slip lah. Ok, dia jadi free, dia tak tangkap. Memang ayat asam. So aku kena tukar kelas ni sebab aku nak buat kerja tak boleh. Mesin dah pending. Lepas tu owner dah beli mesin, aku nak angkat tak boleh sebab 300 kilo. So aku kena siapkan brake dengan kelas jugalah. Brake sebab apa aku buat juga, sebab bila kita angkat dekat kawasan bercuram, bila brake tak ada, dia lejak pam kan. Sekejap lagi balah kereta, balah dinding ke lagi, memang nalar ke lah. So aku nak siapkan kelas. Untuk mesin late tu tinggal last lah one unit, tapi dah sol lama dah. Aku cuma tak sempat pergi hantar sol masa bulan puasa. Ni aku nak kena bagi siap forklift dulu, hantar mesin late. Dan barang-barang postage pun tergendala disebabkan forklift ni tak boleh nak jalan. Aku kena siapkan juga. Tidak, barang tak boleh nak keluar, tak boleh nak angkat kan. So inilah. Lepas tu aku beli ni bearing apa yang ni 52. Yang ni bearing ni duduk kat sini. CT52S. Bentuk dia pun pelik sikit lah. Ok, untuk kelas ni aku akan press lah. Press bagi dia keluar, kita pasang balik. Barang motor, spare part motor pun banyak lagi. Aku tak done lagi. Check kabel kelas, kabel throttle, choke, brake. Ok, kita tengok ni motor apa punya. Model Chris. Ada banyak lah. Dia ada 20 motor jenis lebih lah. 20 model lebih. TZM, NSR, Keep. Kompresor pun dah sol, tak ada hampir hantar lagi. Semua dah running dah pun. Tengok ok, cun dah boleh running, tinggal cuci sikit-sikit saja lagi. Mesin late ni memang mai dan terlalu cepat habis. Selalu kalau masuk banyak stok habis, sebab dia single phase. Lepas tu dia multi function, dia boleh buat trik, dia boleh ada auto trik pun, boleh inci, boleh mm, dan maintenance dia pun senang lah kan. Dia single phase apa semua.
So kalau rumah-rumah kampung kan, macam nak buat bengkel-bengkel yang tak ada 3 phase, boleh pakai. Memang sempoi. Okay, lepas tu ni machine cut off. Machine cut off ni aku dah sebi bagi running, cuma tak ada nak pasang balik. Belting dia pun dah baru beli. Lepas tu aku ada mesin pump ayak. Mesin pump ayak Mitsubishi Japan. Yang ni aku ingat nak pakai, nak menimba parit, nak pakai lah. Sebab apa, lah ni orang tengah duk masuk ayak dalam parit, tinggal musim depa buang ayak kering, baru kita pergi timba dia punya parit, kita pergi timba pintu ayak. Udang galah memang banyak lah. Ikan ubi pun memang nak larka lah. Yang ni solid lah. Ok, aku akan buat bagi running, dan kalau nak aku cat lain pun boleh. Yang ni memang heavy duty. Heavy duty guys. Tengok dekat situ. Ni puli dia besar, memang besar lah. Ok, made in Japan, original. Tuh, tengok dia punya motor. Untuk barang-barang motor ada banyak lagi. Ok, ni kain terpan. Allah Akbar, nak masuk pun tak boleh kan. Ni pipe ada lagi 2 batang. Itu ada banyak, tinggal 2 batang saja. Hampa tengok tu, berlambak-lambak. Aku tak ada nak jual. Ni set spanner, ada gun, macam-macam lah. Ok, kelengkapan untuk bengkel motor. Aku nak jual ya, habis banyak ni barang tu. Itu yang betul tanya, ni menatang apa dalam kotak biru ni kan. Yang ni adalah barang yang aku pakai untuk aku buka segala jenis skru-skru yang kecil-kecil, yang rumit-rumit ataupun yang celah-celah, aku pakai ni lah. Richard cordless. Yang ni harga paling orang cakap paling boleh dengar lah. Dia harga 130 lebih. Yang ni brand daripada Dakmara. Ok, kalau kita beli kita dapat ni lah, dia punya certificate warranty. Glove 2. Ni dia punya manual lah. Dan dia ada banyak lagi lah model kan, tapi aku ambil model ni sebab harga berpatutan. Ok, dia punya soket box ni kita dapat daripada saiz 8 sampai saiz 22. Ni aku dah banyak pakai, so dia duduk merata. Ni dia punya Newton torque dia dalam 47. Cara boleh lah, cara aku buka cover kelas tu. Ok, kelas punya tu aku buka pakai ni, memang jalan lah, boleh keluar. Sebab ada celah kan. Lepas tu dia punya bateri 18V 2.0 Ah. Mari kita try. Charger dia pun dia bagi sekali dapat 2 bateri 130 lebih. Mana nak dapat dah kan. Dulu nak dapat memang payah lah. Tu. Saya kita try. Ok, dia ada forward reverse macam biasa. Ok, tu nak ni kita pusing balik lah. Saya turn ni balik. Dia macam tu. So kalau hampa nak dapatkan ni, nanti hampa tekan link lah. Aku akan letak link dekat description dan komen. Hampa akan tengok kat situ lah. Memang berbaloi lah. Okay, takat size 22 pun, dia punya soket dia ni pun aku pakai, buka skru ketat-ketat pun tak haus, tak makan. So yang ni lah, yang best dia kan. Dakmara ni dia tengah naik lah brand dia. Tengok tu, dia ada tulis kat situ detail dia. Tak ranjau lah. Memang berguna. Brand lain aku tengok semua harga padu. Kalau kita nak pakai yang angin punya, larat kita nak buka kompresor kan, nak running, bising. Yang ni senang, bawa pergi ride, bawa seat, tak ada masalah. Celah-celah pun boleh lah. Okay, so jom kita tambat chain block dulu. Lepas tu sekejap kita naik dia punya fork, pasang balik punya kelas. Sebab aku ada kerja nak angkat barang. Let's go. Okay guys, tu dah berselerak. Okay, plasma kata untuk dijual. Yang ni kena pakai kompresor. Cucuk kompresor kat belakang, terus boleh jalan kerja. Kompresor pula plasma kata. Harga baru dulu 1000 lebih. Ni aku nak dalam 600 lah. Boleh pakai ya. So mai kita pasang chain block tu. Sorry lah geng, kereta buat kerja kotor sikit lah. Memang untuk buat kerja kereta ni. Okey, yang ni chain block 2 tan. Boleh tu. Betul-betul. Main kerja jentera berat ni seronok. Dia rasa puas lain macam tu. Kan? Saya tak. Ya. Fortnite dah.
Di bawah aku akan lapik tayar forklift juga. Kalau aku tak lapik, aku berisau nak buat kerja. Takut lagi chain block ni tiba-tiba turun kan. So ada safety lah. Ni pun padu Okay, tak cakap sangat So geng, kita tengok tu lubang tu lagi. Kalau kita nak masukkan balik dia punya sak, kita kena ketuk kat sini. Tapi kita pakai dia punya skru tu juga. Aku nak cuci kelas dulu. Forklift ni dia kira forklift vintage lah. Okay, untuk sistem ayak, dia punya water jacket belah sana aku dah salin baru semua. Sebab first yang aku buat untuk forklift ni, aku tukar water jacket. Water jacket bocor satu. Lepas tu mula-mula sampai kan, aku tengok awak panas bawah punggung lain macam. Buka-buka radiator, ayak kering. Lepas tu tak apa, aku isi ayak dalam radiator. Lepas tu kering juga, aku pergi servis radiator. Aku pergi buat lain, radiator pun dah cun ok, tak ada masalah. Lepas tu aku pasang, aku running, tiba-tiba panas lagi bawah punggung. Tengok no, water jacket bocor satu. Lepas tu aku buka satu, tengok lagi satu pun bocor. Dua lah kali aku tukar, tiga sebelah sana semua. Belah sini semua solid lagi. So aku dah tukar water jacket baru. Lepas tu aku tambah radiator. Aku balah KE20 punya tank spare. Ya, duduk tau ni. Sebab dia ada metal spare juga, tapi metal spare dah bocor. Aku buang lah, ada kat sini. So ni dia punya kelas cover. Yang ni kita ada jack away lah. Kena jack lah, tak jack kalau memang yang asam lah kan. Lalu orang buat gitu lah. Sebelum naik cabut dia, kita jack dulu 3 skru supaya spring dia tekan, dia jadi free lah. Kita lock dia punya tension dia tu. Ni nak tembak angin tu, apa semua pasang balik lah. Flywheel dia ok lagi lah kan, tak ada masalah. Ok, kelas pun kita, pedal punya kelas pun kita tambat gila-gila sampai tarik dia keluar. Ok, sini pun bagi habis, buka sampai habis hujung supaya dia tenang pergi ke belakang. Ok, so jom tembak angin dulu menatang ni. Aku buat apa ni sorang-sorang kan, buat sorang-sorang, tapi tak apa, ada layan tu, dia feel lain macam lah. Sebab tu aku tak ada nak shoot video kan. Mesin servis, lepas tu segala jenis kompresor, segala jenis mesin forklift. Brake buat 2 hari. Tayar dia pun berat gila-gila. Nala ni apa tengok ni, tayar ni kosong 50 kilo ke lebih ni. Ok, minyak gearbox kena tambah. Sebab buka batas sub tu memang keluar minyak gearbox. Lupa pasang bearing, cabut dekat top lock, kita masuk bearing baru. Sebiji bearing ni harga dia dalam 60 lebih. Dekat depan aku dah ada bed sander. Ok, tengok dekat sini 4 inci. This dia size 6 inci ni. Ni 6, yang ni 4. So condition running. Yang ni tahun 1990, 1/4 horsepower. Ni dia punya model BDS 46. Memang orang cakap apa memang rare lah. Yang ni tahun 1990, tapi condition dia light nose lah, cuma berabuk saja geng. 2000 ppm dia punya bed speed dia. Tu tengok nombor siri dia 0001. Weh, rare 0001 nombor siri dia. Itu 1990. Yang ni condition running. Pelak pun pelak lama lagi. Made in Malaysia. Okay, so yang ni satu aku nak jual bed sander. Lepas tu aku ada ni machine polish. Yang ni motor dia made in US, single phase. Tengok kat sini tu, made in US geng. Nak tengok padu tak padu, dia tak ada kipas. Bermakna sistem dia dalam ni depa buat dia sejuk lah, dia tak panas. Kipas pun tak ada. So yang ni bed sander aku nak jual belting.
Belting aku bagi baru, aku akan pasang. Lalu aku jual, aku akan bagi baru belting. Lepas tu kita ada lagi barang koleksi aku, tapi aku nak jual kot. Yang ni made in Japan. Yang ni pump minyak. Hampa tinggal cari tone drum saja. Okay, dengan gergaji D pun aku nak jual. Gergaji D ni dia agak rare, body dah besar, 1 inci lebih ni. Okay, so siapa berminat boleh roja aku. Pump lama pun ada geng, pump vintage. Okay, ni voltmeter lama pun on, siapa mau roja geng. Okay, Yamaha V75 aku ni pun nak jual. Aku dah siap servis, carburetor baru tukar. Memang baru carburetor, condition running. Boleh tukar nama-nama aku. So lepas tu aku ada lagi, aku ada pintu bengkel lama. Tapi yang ni dia tak kena hujan. Aku dapat dia saiz 20 kaki, dia 10 kaki. Dia jenis lipat. Dia jenis buka tengah, dia buka macam tu. Yang tu dia punya tinggi 7 kaki, panjang 20 kaki, 10 kaki. Lepas tu besti palang atas 20 kaki panjang. So siapa-siapa yang ada nak buat bengkel ataupun kedai makan vintage, bolehlah pakai tu, memang safety lah. Dia memang kuat, memang padu. Aku ada lagi sebiji Mishi Welding Miller main US. Yang tu single face, dia punya berat 140 kg lebih. Model Dialect 250 ACDC. Pakai rak dah, Arca. So siapa berminat boleh roja. Dia punya Mishi running, balik boleh buat kerja tu. So kalau berminat roja aku nak sul barang-barang yang ada. Dan kita nak pergi Jepun. So pada semua, thank you so much sebab layan punya video. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Assalamualaikum.